Kejap geng. Tunggu kejap. Jangan skip video ni sebab hari ni Panji nak buat review semua harga kereta yang ada di Lubuk Temurah AR Speedworld geng. Oh my god! Wow! Okey geng, jom ikut Panji. Okey, untuk kereta Velfire harga dia RM59,000 sahaja. Korang jangan minta kurang geng sebab bos AR Speedworld dah memang sedekah untuk korang daripada RM70,000, jadikan harga dia RM59,000 sahaja. BMW harga dia RM50,000. Tak nak, korang simpan duit korang. Panji nak RM39,900 sahaja. Okey, kita ada Myvi, harga dia RM30,000. Tapi macam boleh nego lagi geng, korang kena datang AR Speedworld. Okey, kita ada Audi A4, harga dia RM39,900 geng. Next, kita ada Toyota Rush, harga dia RM20,000 je geng. Tak murah lagi. Jom, kita ada lagi BMW X5, harga dia Panji nak bagi RM89,900 sahaja geng. Okey geng, next Toyota Rush, harga dia RM20,000. Tapi kalau korang datang AR Speedworld sebelum raya, kita nego sampai jadi geng. Next pun sama juga, kita ada Toyota Rush tahun 2008 1.5, harga dia RM20,000 saja geng. Tak murah. Jom datang, kita runding sampai jadi. Next kita ada Honda CR-V, harga RM39,900. Next kita ada CR-V juga, harga dia bos nak bagi RM45,000, tapi harga dia sekarang RM39,900 juga geng. Memang cukup murah, memang cukup terbaik AR Speedworld. Next kita ada Pro 2 Arus geng, sampai tergagap nak cakap. Harga dia Panji nak bagi RM39,900 juga geng. Next kita ada Toyota Estima 3.5, harga dia RM30,000 sahaja. Next kita ada Mitsubishi Grandis, harga asal bos nak bagi RM30,000, tapi harga dia sekarang RM20,000 sahaja. Next kan, Livina pun sama juga, sepanjang bulan puasa ni harga dia RM30,000. Kalau korang cepat, korang dapat geng. Innova geng, tahun dia 2005, auto 2.0 geng. Mana nak dapat dengan harga macam ni? Ya Allah, RM20,000 saja geng. Memang sangatlah murah dan berbaloi geng. Next kita ada Pro 2 Alza 1.5 auto geng. Harga dia, korang tanya lagi harga dia berapa? RM20,000 je geng. Datang cepat. Okay, next Exora geng. Exora Spec Bold, harga dia geng, ya Allah, RM20,000 je geng. Mana nak dapat harga macam tu geng? Corolla Altis geng, memang sangat terbaik. Spek memang khas untuk orang yang sedikit berumur geng. Harga dia, korang tanya harga dia, tak nampak ke ni? Tak nampak? Sekejap, Panji nak bagi korang. Harga dia RM20,000 je geng. Next, kita ada BRV geng. Memang sangat cantik. Kereta ni baru je masuk stok dekat AR Speedworld lebih kurang sebulan geng. Harga dia bos nak bagi, tanya lagi, dah nampak tu kan? Tapi boleh bincang lagi geng. Jom. Sini. Next kenderaan, kita ada Pro 2 Myvi, harga bos bagi RM25,000 geng. Sepanjang bulan Syawal ni korang datanglah dekat sini, kita bagi special harga punya. Jangan risau, kita up kasih jadi. Sampai tergagap lah geng. Next pun sama juga, kita ada Pro 2 Myvi, tapi dia dah siap dengan sunroof, warna dia cantik. Harga dia RM23 je geng, tapi sunroof tu wayang je geng. Jangan risau. Next kita ada Pro 2 Myvi juga berwarna biru, harga dia RM22,000 sahaja geng. Pro 2 Myvi Easy 1.3 tahun 2011. Kalau korang tak percaya lagi kan, kereta ni korang datang sini, korang tengok kejap bahagian dalam dia cantik tak cantik. Panji malas nak cakap banyak kan, sebab kereta ni keadaan dalaman dia sangatlah cantik, sangatlah bersih. Panji janji dekat korang, siapa-siapa yang datang ambil kereta ni, free car wash AR Speedworld boleh bagi. Untuk harga dia geng, harga dia RM20,000 sahaja geng. Mana nak dapat geng? Harga jackpot macam ni, kereta ke condition macam ni, korang tengok siap dengan sport rim, mana nak dapat geng?
Ayah, 20,000 je geng. Lai. Okay, next kita ada Pro 2 Myvi lagi berwarna putih. Tapi biasalah, Yuska kan adalah kena tacap-tacap sikit kan. Harga dia 15,000 sahaja geng. Next pun malas nak cakap 20,000 tapi boleh kurang lagi. Okay, next kita ada Suzuki Swift. Tahun dia Panji lupa, tapi harga dia, ya Allah, memang sangat-sangat berbaloi geng. Sangat-sangat berbaloi. Dia datang dengan warna hitam, tapi biasalah ada kena tacap-tacap manja sikit. Harga dia 15,000 saja geng. Mana nak dapat kereta murah macam ni. Next, kita ada barang panas geng. Baru 3-4 hari duduk dekat AR Speedworld. Proton Persona. Harga dia, nak bagi berapa 20,000, tapi Panji janji harga dia bawah 20,000. Next, kita ada Toyota Altis tahun 2012. Harga bos nak bagi 40,000, tapi sekarang sempena menjelang Syawal, bos nak bagi 30 berapa nak bagi 35 lah geng. Tapi jangan risau, boleh runding lagi geng. Kita ada Proton Persona yang agak latest tahun dia je, dan new facelift. Jangan lupa geng. Harga dia korang dah nampak tak ni? Nampak tak? Nak Panji sebut lagi? Tak payahlah. Harga dia 23,000, tapi Panji nak bagi 20,000 saja guys. Kita ada lagi Pro 2 Myvi. Yang ni 1.3 Easy tahun 2011. Harga bos nak bagi 20,000, tapi boleh kurang lagi geng. Banyak Myvi yang ada dekat sini. Korang tak nak grab ke peluang sempena raya ni? Korang tak ada kereta untuk keluarga sedikit besar. Dia ada 7 seater geng. Kita ada Honda Odyssey 2.2 liter. Harga bos nak bagi 25. Tapi tak nak korang simpan 15,000. Panji minta 10,000 je. Kalau orang tanya siapa yang bagi? Siapa? Panji bagi. Jangan risau. Next, kita ada Proton Wajah 1.6L. Dia datang dari tahun 2001. Korang mana nak dapat warna original macam ni? Warna cantik macam ni? Mana lagi korang nak dapat? Memang cantik. Rem pun dah cantik. Apa lagi korang nak? Harga dia Panji nak bagi? Panji nak sedekah je dekat korang. Ambil lah 7,000, jalan balik. Okey, kita ada Nissan Terna geng. Tapi harga dia Panji agak lupa lah geng. Kalau korang ingat, korang boleh bagi tahu Panji. Tekan dekat komen tu banyak-banyak. Tapi Panji nak bagi 23 sahaja geng. Next, kita ada Naza Citra 2.0 tahun 2007. Harga bos nak bagi 10,000, tapi Panji nak bagi murah-murah je dekat korang. Next, kita ada CLS 180 geng. Ya Allah, cantiknya kereta ni geng. Body kit luar fully original daripada AMG geng. Tapi kalau korang minat sporty, memang inilah kereta idaman korang. Kalau buka enjin memang padu, memang tip-top. Korang just tinggal touch up bahagian luar saja geng. Harga dia Panji nak bagi 27,000 saja. Korang ambil, korang boleh balik. Okey, next kita ada Pro 2 Alza Easy 1.5 dari tahun 2010. Harga dia 30,000, tapi hari ni menjelang Syawal 20,000 saja. Okey, next kita ada Pro 2 Myvi new facelift geng. Ya Allah, cantiknya ya Allah. Memang sangat-sangatlah cantik. Dia datang dari tahun 2021. Korang sendiri tengok. Warna original biru buat abang keliru geng. Memang buat abang keliru. Dia datang dengan model new facelift. Harga dia Panji nak bagi 45,000. Tapi tak nak 45,000. Korang bagi Panji 40,000. Dah, korang jalan. Okay, kita deal sampai jadi. Okay, next. Panji ada Mercedes-Benz E250 geng. Dia datang dari manufacture tahun 2011 dan register pada tahun 2014 geng. Memang terbaik, memang TikTok geng. Warna original AMG, lampu original AMG, body kit semua original AMG, termasuklah rem dan tayar original dari AMG geng. Harga dia Panji nak bagi 40,000. Korang datang sini macam biasalah geng. Kita nego lah sampai jadi geng. Okay, next Panji ada Velfire geng. Dia datang dengan sisi 3.5. Condition dia memang tip-top. Warna dia pun original daripada Velfire geng. Mana korang nak dapat harga 59,000. Memang cun melecun, memang terbaik geng. Memang cantik. Siapa yang datang bawa family memang puas hati. Next, Panji ada Mina.
Livina. Sorry. Grand Livina, geng. Harga dia Panji nak bagi 20,000 sahaja, geng. Mana nak dapat kereta cantik macam ni. Next, Panji ada lagi sebiji. Honda Accord. Honda Accord ni sedikit lama ada dekat sini. Harga dia Panji nak bagi 30,000, geng. Tapi boleh nego. Kita up sampai jadi, geng. Jangan risau. Memang condition dia cantik. Cuma biasalah. Seperti yang korang tengok bahagian depan tu. Kita kasih poli-poli sikit. Barulah naik warna. Kan? Okay, next. Kita ada Proton Saga CVT, geng. Harga dia Panji nak bagi 20,000 saja. Korang pun boleh tengok berapa angka yang ada dekat cermin kereta tu. Itulah harga dia, geng. Okay, next. Pun sama juga Proton Saga CVT. Harga dia yang ni sedikit mahal lah, geng. Sebabnya condition dia cantik sangat. Warna dia pun cantik, dalaman dia pun cantik. Seperti yang korang tengok harga dekat cermin. Tapi Panji nak bagi offer 20,000 tepat. Korang ambil, korang jalan lah. Okay, next ada Toyota Altis, geng. Toyota Altis memang setakat ni agak kegilaan lah dekat ARSP World ni, kan. Mostly customer akan datang cari Toyota Altis. Okay, harga dia Panji nak bagi 20,000 je, geng. 20,000 jalan lah, geng. Okay, next Panji ada Proton Saga, geng. Aduh, tak tahulah nak cakap macam mana dengan korang. Cantik sangat. Ram dia tip-top lah, geng. Harga dia Panji nak bagi 15, korang jalan lah, geng. Okay, next Panji ada Honda Jazz. Honda Jazz ni dari tahun 2004. Dah siap body kit luar macam korang tengok ni. Memang cantik, memang terbaik. Siap ada turbo lagi, geng. Mana korang dah dapat? Tapi turbo tu display je lah. Okay, tak boleh nak letak turbo sangat. Nanti terbang korang. Panji yang susah. Okay, untuk harga dia Panji nak bagi 20,000 sahaja. Next, kita ada apa? Mazda 6, geng. Mazda 6 ni memang barang panas lah juga dekat sini. Mostly ramai customer yang tanya harga Mazda ni berapa, harga Mazda ni berapa. Okay, hari ni Panji nak reveal harga Mazda ni ialah 20,000 sahaja, geng. Kenapa murah sangat? Sebab dia memang macam ni, geng. Kalau Panji jual mahal, korang nak datang beli ke? Dah, jom. Dia ada Pro 2 Azia, geng. Harga dia 20,000, geng. Tapi macam tu lah Panji cakap. 20,000 tu kita boleh lah nego sikit-sikit. Okay, next kita ada lagi sebiji. Nissan Almera Sport, geng. Memang sangat-sangat terbaik. Yang ni betul turbo, geng. Kalau korang nak terbang, jangan salahkan Panji, geng. Harga dia 45,000. Tapi boleh nego lagi. Kita kasih jadi, geng. Cat dia terbaik, original daripada Nissan, geng. Okay, next kita ada Honda ES tahun 2004. Dia datang dengan 1.7, geng. Memang cantik. Auto lagi, geng. Harga dia Panji nak bagi 15,000. Mahal sangat. 13,000 dah. Ambil lah. Okay, next kita ada Proton Iris. Proton Iris ni memang ngam untuk gadis-gadis, untuk amoy-amoy yang mana baru-baru nak cari kereta dan sebagainya. Inilah kereta dia. Memang terbaik untuk korang. Harga dia Panji nak bagi, korang dah nampak, kan? Tapi boleh nego lagi, geng. InsyaAllah boleh nego lagi. Next kita ada Proton Persona 1, 2, 3 dan 4. Harga dia tak payah cakap lah, geng. 20,000 tu, kan? Boleh nego lagi, geng. InsyaAllah. Okay, next kita ada Honda Civic FD, geng. Memang lawa. Dia datang dari tahun 2007, geng. Tapi harga dia, geng, Panji nak bagi harga jackpot untuk korang. Harga asal dia 27,000. Tapi hari ni Panji nak bagi offer dekat korang. Siapa yang bawa video ni dan tunjuk dekat Panji ataupun salesman-salesman yang ada di ARSP World, harga dia Panji nak bagi 20,000. Korang ambil, korang jalan lah, geng. Okay, Proton Persona dan Proton Persona. Next, kita ke depan sikit, geng. Ke depan. Okay, next kita ada Subaru Forester, geng. Forester. Sorry, geng. Biasalah mak saleh celup, mana nak faham. Okay, next kita ada Subaru Forester. Harga dia 39,900. Memang cantik, memang padu. Interior dalam dia all black, full seat, leather lagi, geng. Memang cantik. Warna dia semuanya interior dark black, geng. Memang cantik. Okay, next kita pergi sebelah, geng. Sikit lagi kita pergi sebelah.
Okay geng, next kita ada Pro 2 Myvi. Dia datang dari tahun 2014. Panji nak bagi harga dia 25,000, tapi tak nak 5,000 tu. Korang simpan lah. Kalau korang nak bagi duit raja dekat Panji boleh. Panji nak 20,000 saja geng. Okay, next kita ada Nissan Latio Sport geng. Memang cantik. Dia datang dengan warna merah. Memang buat abang marah. Okay, dia datang dari tahun 2008 geng. Harga dia Panji nak bagi 100,000. 100,000 Panji nak bagi. Tak nak lah, gurau je. Harga dia 15,000 sahaja geng. Okay, next kita ada Proton Wajah geng. Proton Wajah ni salah satu orang kata zaman kegemilangan dia. Dia tahan kelasakan, dia tahan hujan, macam-macam lah dia tahan. Dia datang dari tahun 2011. Panji nak bagi harga dia, wow, 50,000. Gurau je. Panji nak bagi harga dia 7,999 ringgit sahaja. Next kita ada Vios, Toyota Vios geng. Keli ke dugong? Keli ke dugong? Bukan geng, bukan. Okey, Panji nak bagi harga dekat korang. Harga dia 10,000 je geng. 10. Proton Wajah. Proton Wajah ni pun sama juga. Harga dia Panji nak bagi 10 korang jalan lah. 10 korang jalan. Okey, next kita ada Proton Iris. Harga dia 20,000, tapi Panji nak bagi 18,000 jalan lah geng. Murah, cukup murah. Geng, korang nampak apa belakang Panji? Harga dia semuanya 10,000 dan ke bawah. Kalau korang datang sebelum raya, Panji akan bagi korang harga yang terbaik yang takkan pernah korang dapat dekat used car lain. Okay, next Panji nak tunjuk satu special car untuk korang. Jom. Letih geng. Cakap 2 kali geng. Video tak rekod. Korang nampak apa sebelah Panji ni? Kelisa geng. Korang nak tahu harga dia berapa? 7,000. Korang jalan lah. Tapi tak nak lah. Panji nak bagi 6,000 saja. Okay, next Panji ada Hyundai Accent geng. Dia datang dengan cat original daripada Hyundai. Dia pun dah siap dengan sport rim. Memang cantik lah geng. Harga dia 10,000 sahaja. Next Panji ada lagi satu kereta kebal geng. Hup! Inilah dia. Nama dia Proton Iswara. Dia datang dengan warna putih. Memang cantik lagi geng. Dia punya cat pun still lagi kukuh. Tak macam kereta-kereta pada zaman kini geng. Dia harga dia Panji nak bagi 5,000 saja. Tapi geng, Panji gurau saja. Harga dia Panji nak bagi 2,000. Tapi untuk korang yang digelarkan special atau dikategorikan special, korang datang bersama kad special korang, Panji akan bagi harga dia RM999 sahaja geng. Next, Panji ada Proton Gen 2 geng. Warna oren. Kalau bukan bulan puasa ni, Panji dah makan dah ni. Nampak macam buah oren geng. Okey, harga dia Panji nak bagi RM4,999 sahaja. Tapi jangan risau, harga dia boleh nego lagi geng. Okey, next Panji ada Pro 2 Viva. Memang cantik geng. Kalau korang tak percaya, korang datang sini dekat sikit. Korang tengok dia punya rim macam mana. Korang tengok dia punya interior dalam dia macam mana. Okay. Apa lagi yang korang nak dustakan? Kereta ni memang dalam condition yang sangat-sangat terbaik. Owner asal dia memang sangat-sangat pembersih geng. Harga dia Panji nak bagi RM10,000 sahaja. Mana nak dapat geng kereta cantik macam ni dengan harga macam ni geng. Next Panji ada Pro 2 Kancil geng. Panji nak bagi harga dia 20,000. Panji nak bagi 20,000 Panji nak bagi. Tapi Panji gurau saja. Harga dia 2,000 sahaja geng. Okay, next Panji ada Nissan Grand Livina manual geng. Dia datang dari tahun 2011. Panji nak bagi harga dia 10,000 saja. Korang datang bawa video ni, kita bagi harga offer geng. Next, korang nampak tak apa lagi yang ada dekat belakang Panji ni? Apa geng yang ada belakang Panji geng? Semuanya kereta harga dia 10,000 dan ke bawah geng. Jangan lepaskan peluang. Sepanjang bulan Ramadan ni geng, kita raikan sama-sama dekat ARSP World. Bos ARSP World nak bagi offer kau-kau sehingga 1 Syawal sahaja. Kalau korang cepat, korang dapat. Kalau korang lambat, jangan menyesal geng. Itu saja video daripada Panji untuk kali ini. See you next video. Bye bye.